Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Iman. Korang boleh panggil Iman je. Okay, so hari ni sebenarnya apa yang kita nak borakkan untuk korang, kita ada satu misi besar untuk tahun ni, di mana kita ada misi untuk kita mempertengahkan kepada orang ramai tentang betapa pentingnya kita untuk support dan membeli baju original. Sama ada tak kisahlah baju apa, tapi kita lebih tekankan kepada baju jersey original untuk Liga Super, tim-tim Liga Super Malaysia. Okay, so sebab apa kita ketengahkan benda ni? Sebab tu dia ada banyak faktor lah sebenarnya kan. Antaranya kita nak support kewangan kelab, kita nak macam-macam lagi lah sebenarnya faktor uh, yang menyebabkan saya ada buat misi ni untuk korang. Bukan untuk korang, untuk semua. Mostly untuk peminat-peminat bola sepak tempatan lah. Okay, so cuba korang bayangkan, ada tak silap berita daripada Thailand yang mana diorang punya fans jual, beli baju original untuk tim Buriram tak silap. Kita tak ada disponsor oleh Buriram ke apa, tapi memang pernah keluar berita lah, masuk berita yang mana diorang boleh terjual baju diorang tu memang banyak gila. So that's mean macam mana rakyat-rakyat ataupun fans-fans di Thailand boleh support tim kebanggaan diorang, that's Buriram kan. So macam tu juga kita nak buat misi kita kali ni, untuk buatkan semua fans-fans tim-tim bola sepak tanah air untuk beli original item untuk support kewangan kelab. Okay, tu misi besar utama kita lah. So sekejap lagi kita akan buat beberapa temu ramah dengan random, okay, tentang pemilihan jersey original. Lepas tu kita ada sedikit input lah yang akan kita sampaikan untuk seterusnya. Okay, so yang mana yang belum follow ataupun belum subscribe YouTube ni, korang boleh subscribe siap-siap. So kita sambung seterusnya. Okay, hai. Hello. Salam sejahtera. Right, boleh kenalkan nama anda dan juga team favourite Liga Super anda? Nama saya Hari. Team favourite Liga Super Selangor. Oh, Selangor Ya, Selangor. Alright. So, soalan seterusnya. Pentingkah kita sebagai seorang penyokong untuk membeli jersey original kelab tersebut? Penting. Penting. So, soalan yang ketiga. Berapakah amount yang anda rasa anda mahu beli untuk jersey original sesuatu ataupun sesebuah kelab tersebut? Anda boleh bagi dalam range ataupun harga yang 100 hingga 200 lah. 100 hingga 200. Bawah 200. So, soalan yang terakhir. Apakah sebenarnya yang perkara paling penting membuatkan kita sebagai seorang penyokong nak beli jersey tu? Adakah sebabkan dia punya harga mampu milik, ataupun adakah sebabkan dia punya design yang cantik, ataupun bagaimana pendapat anda? Dapat saya jersey tu sebab satu nak sokong tim tu. Okay. Kalau lagi satu, harga dia pun bukan range macam Terlalu tinggi? Terlalu tinggi yang macam Kan 500 lebih macam tu lah. So 400 maksudnya lebih. dalam amount yang anda cakapkan sebentar tadi, betul. so itu still lagi boleh lah. Still lagi Okay, boleh. faham. So terima kasih kerana jawab soalan saya. Sama-sama. Okay, so kita bersama responden kita yang kedua. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, boleh kenalkan nama anda dan juga team favourite Liga Super anda? Nama saya Syah. Mustafa Zamir, boleh panggil saya Syah. Dan saya punya team favourite saya untuk Liga Super, kalau ikutkan season sekarang, Selangor lah. Wow. Selangor lah, begitu Selangor. Okay. Ya, itulah Alright. paling favourite. Paling favourite kan? Okay, so yang kedua. Pentingkah kita sebagai seorang penyokong ataupun fans bola sepak untuk membeli jersey original kelab yang kita support? Sangat penting kerana ia
merupakan salah satu passion yang dibuat oleh salah satu kelab tu. Kalau kita pergi fake, kita macam seolah-olah menyumbang kepada sumber yang tak betul lah. Betul. Ya, Itu saya setuju. bagi saya. So itu saja. Okey. So soalan yang seterusnya, berapakah amount ataupun jumlah yang anda rasa pada anda berbaloi untuk beli? Cuba nyatakan. Bagi saya kalau ikutkan local brand untuk Liga Super ni, jersey yang patut dijualkan dalam harga 150 150 ke bawah tu ke atas lah. Macam pada material. So soalan yang terakhir, apakah sebenarnya perkara yang ataupun perkara penting sebenarnya yang membuatkan anda sebenarnya nak beli jersey ni? Adakah sebabkan pada harga yang murah anda mudah dapat, ataupun pada segi kualiti ataupun pada design? Bagi saya satu ialah kita nak sokong kelab tu juga, and then lagi satu bagi saya kadang-kadang kalau kita nak pakai baju tu kita perlukan satu material yang bagus. Kerana apa, bila kita perlu, kalau material tu tak bagus nanti takut dia tak serap yang perlu kita dengan banyak lah. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Bertemu lagi. Okey, ini adalah sedikit sebanyak apa yang kita dapat rangkumkan daripada jawapan responden, dan suka kita ingatkan untuk korang yang mana kalau kita support original item ni, dalam masa yang sama kita membantu kewangan kelab. So membantu dari segi diorang bila dah banyak orang beli, maka diorang ada banyak modal, so diorang boleh labur kepada import yang berkualiti, player-player yang solid untuk diorang bawa masuk dan sebagainya. So harap dengan apa yang kita buat dapat membantulah sedikit sebanyak kewangan kelab. So, mengenai berita yang kita cakapkan fans Thailand support pembelian original item ataupun original jersey diorang tu kan. Okay guys, so itu saja untuk video kita ataupun sesi kita yang pertama pada video kali ini. Kalau korang suka dengan konten macam ni, korang boleh subscribe dulu kita punya YouTube channel. So kita akan banyak lagi perkara yang kita akan ketengahkan selepas ini. Mungkin juga kita akan buat review untuk setiap jersey tim Liga Super 2026-2027 yang akan datang. Okay, terima kasih semua. Saya Muhammad Uman. Terima kasih. Salam.